Untuk warga Pasir Gudang, korang dah tak perlu pergi jauh-jauh untuk makan mi tarik. Sebab dekat Seri Alam dah ada mi tarik Ottoman. Tempat dia sangatlah cantik dan juga selesa. Antara menu yang kami order adalah Ottoman lanjau mi tarik daging lembu, cendawan ayam mi tarik, daging kambing cili pedas dan nasi, ubur-ubur, kebab daging lembu, dumpling campur, pai labu goreng dan juga mantau goreng. Untuk air pula kita orang order jus tembikai, air kenodong dan juga ais kopi. Untuk Samo ni gila kopi, and dah lama tak dapat minum kopi. Kau tengok je lah muka aku tu, memang sur gila kopi dia. So inilah semua menu yang kami order. Untuk mi tarik daging lembu ni nampak macam biasa, tapi dia memang sedap. Kuah dia semua cukup rasa. Yang ni pula jenis mi tarik kering. So kalau korang yang tak suka mi tarik berkuah, boleh grab this one. Rasa dia pun sedap sangat, and isi dia penuh satu mangkuk. Kalau tak nak makan mi tarik, nasi pun ada. Makan dengan kambing cili pedas memang sedap. Yang ni favourite aku, kebab daging lembu. Ya Allah, sumpah rasa dia memang sedap weh, macam makan kat Cina. Mantau goreng pun ada, diorang buat cecah dengan susu. Okay, next kita ada pai labu goreng. Yang ini tekstur dia tu chewy, lepas tu dekat outer dia pula dia sangat crispy. Bila cecah dengan susu makin sedap. Yang ni memang favourite anak aku. Next kita ada dumpling campur. Untuk dumpling campur ni dia campur 4 jenis dumpling. Okay, yang ni dumpling daging lembu goreng. Lepas tu kita ada dumpling ayam kucai telur udang, dumpling daging kambing goreng dengan dumpling sontong ayam goreng. Kalau korang nak cuba jellyfish pun ada. Next kita nak try pula makan this mi tarik dengan dia punya chili oil. Chili oil tu memang sedap, pedas-pedas. So kalau korang mix together, memang rasa dia lagi syahdu. Lepas tu korang akan dapat voucher diskaun dengan minimum spend RM20, RM50 dan RM100. Dan kalau korang nak solat pun tak susah sebab dekat sini memang dah ada surau. Untuk sesiapa yang berminat nak cuba Ottoman mi tarik, bolehlah singgah ke mana-mana outlet yang saya senaraikan. Selamat mencuba.